Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak test drive kereta Pro Duo Trust yang masih dalam showroom. Aku kena bawa keluar. So aku cuba drive tengok. Aku tak pernah drive lagi. Kereta ni dalam showroom hampir 2 minggu dah kereta ni. So aku nak start enjin. Lampu dah menyala guys. Tekan enjin start. Okey, enjin hidup. So dalam ni macam ni guys. Korang tengok sendiri. Canggih. Kalau aku dapat duit mana aku pun beli kereta ni dulu lah. So tanpa melengah masa, aku cuba keluarkan kereta ni dulu guys. Walaupun enjin dia masih sejuk, aku cuba bawa gerak keluar. Okay, dia dah ada handbrake. Pakai button je kat sini. Lepas tu ada brake hold dah ada. Kamera 360 pun dah ada. Okey. Sejuk pula aircon dia. Rasa kuat sangat ke? Baru 21. Keluar kapet dulu lah. Okey. Okey, kapet kita bawa keluar dulu. Sejuk aircon dia. Dia sama je ni. Ini semua sama. Cuma kita pakai jarum. Kau boleh dengar. Okay, jadi tu aku cuba test kau keluar. Kuat sangat ni. Okay. Agak lebar kereta ni. Okey, alhamdulillah berjaya keluar kereta. Aku nak test dulu. Ha? Tak parking depan tu. Oi, jangan. Kau parking depan tu kan. Minyak tak ada ni. Minyak tak ada ni. Aku serang sekejap. Laju. Laju. So aku rasa tekan minyak ni laju sikit. Aku rasa tekan pedal minyak agak kuat juga. So aku cuba test depan ni tengok. Okay. Best lah aku bawa. Tapi boleh pun dekat aku bawa. Nanti aku akan buat video satu lagi lah. Mungkin aku cuba try buat video panjang sikit lah. Aku akan menggunakan power drive. Lepas tu penggunaan gear manual pun boleh guna juga. So aku nak parking sikit. Parking mana lah. Tutup pintu pagar ni. Parking sini. Sini accident tau. So I parking sini. So kita tengok kamera 360 dia. So kamera 360 complete. Tengok sini. Blind spot pun dah ada. Minyak tak ada ni. Kena isi minyak tu.
Oh, side handbrake. Tak boleh tutup. Bagi sebelah Cik Ahmad tu. Pergi dengan Cik Mat. Nak masuk kereta ni. Okey, baik. Sedap tak? Sedap. Sedap bawa, sedap. Enjin sentak tak? Tak ada. Tak sedap. Tadi aku Aku pun. try yang masuk. Aku macam panik sikit dalam kereta ni. Ya. Haa. Ini tak uik kereta ni juga. Aku ni. Aku. Okey. Oh, Okey. okey. Aku boleh rasa enjin dia macam mana. Macam Activa lah punya enjin dia. Kau lagi kan beli Activa? Tak juga macam Azam dah, tapi dia ada power sikit. Aku tekan sikit pedal macam ada power. Alah. So ada power guys. So nanti aku akan buat video mungkin lebih panjang lagi. Korang tengok nantilah episod yang akan datang nanti. Aku bawa kereta Perodor Activa. Inilah Perodor test drive. Aku dekat Perodor di MM Ipoh. Rotek dia. Okay. Baik. Dia tu macam rotek. So kereta kami ni berwarna Granite Grey. So yang nak booking kereta ni boleh lah cepat pakai raya. Ni kunci dia macam ni. Okay guys, itu saja guys. Assalamualaikum.